Pusat Perubatan USM Bertam kini memperkenalkan satu kursus jangka pendek yang amat dinantikan, iaitu Fellowship in Palliative Care Nursing. Kursus ini dirancang dengan teliti untuk memenuhi keperluan jururawat dalam memberikan penjagaan paliatif yang berkualiti untuk pesakit yang menghadapi penyakit terminal atau kronik. Penjagaan paliatif merupakan bidang yang memerlukan pendekatan yang holistik. Ia bukan sahaja melibatkan pengurusan simptom tetapi juga sokongan emosional dan psikososial kepada pesakit dan keluarga mereka. Kursus ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip penjagaan paliatif termasuk teknik-teknik untuk menguruskan pesakit. Selain itu, kepentingan komunikasi yang berkesan kepada pesakit serta ahli keluarga mereka juga diterapkan. Untuk memperkukuhkan pemahaman, pelajar diberi peluang terlibat dalam sesi latihan dan perbincangan bersama pakar-pakar penjagaan paliatif. Perawatan paliatif merupakan pendekatan penjagaan bagi pesakit yang menghadapi penyakit serius atau terminal, mengurangkan penderitaan, melegakan gejala dan memberikan sokongan yang menyeluruh kepada pesakit dan keluarga mereka merupakan tujuan utama perawatan ini. Di PPUSMB, kami menyediakan perkhidmatan klinik paliatif, ward, perkhidmatan kecemasan dan lawatan berkala ke rumah pesakit. Peranan jururawat dalam perawatan paliatif meliputi tanggungjawab memantau dan menguruskan gejala penyakit seperti kesakitan, loya atau kesukaran bernafas. Jururawat akan bekerjasama dengan doktor untuk menyesuaikan rawatan dan terapi agar pesakit merasa lebih selesa. Selain itu, jururawat juga memainkan peranan dalam merancang dan mengkoordinasikan penjagaan yang menyeluruh antara anggota pasukan perubatan termasuk doktor, ahli terapi dan pekerja sosial. Bukan itu saja, jururawat turut terlibat dalam penjagaan harian pesakit. Melalui pendekatan yang holistik dan berfokus pada pesakit, jururawat perawatan paliatif membantu memastikan pesakit menjalani sisa hidup mereka dengan lebih bermakna. Pengambilan kursus jangka pendek ini diadakan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai. Kursus ini diadakan secara atas talian dan praktikal. Salah satu perkhidmatan unit paliatif adalah dengan melakukan lawatan ke rumah pesakit yang terlantar dan tenat. Teknik perawatan yang dilakukan untuk pesakit adalah mengambil vital signs seperti memeriksa tekanan darah, nadi, suhu dan lain-lain. Selain itu, jururawat juga akan memeriksa bekalan ubat yang sesuai dan mencukupi. Sekiranya pesakit mengalami gejala baru, telekonferens bersama doktor akan dilakukan untuk membincangkan perawatan yang sesuai. Hari ini, kami akan bergerak ke 3 lokasi perawatan paliatif di Pulau Pinang iaitu di Pure Lotus Hospice, Penang Hospice Society dan Cheris Hospice. Selamat pagi dan selamat datang. I am Venerable Lancer. The people here call me Sufu lah, just meaning master. Okay, I started this hospice in the year 2001. Yes, I'm very happy that you're doing this fellowship program, PPP USM, for the nurses. So now, with young nurses coming in, we hope to attract them to come into palliative care because then they see a line of progress. So this fellowship program is very good because then the nurses will have a line of progress for their future. They can go further with this. So I'm very happy that you all introduced this program at your university there at Batam, and I'm sure, I hope you'll get a lot of nurses to come and join this program. I believe this fellowship nursing program is a step towards achieving these goals. It is flexible enough to cater for those who are still working, yet impart knowledge and mentoring in the practice of palliative care. There will be an increasing role for palliative care as the population ages. It is necessary that every clinician is able to provide basic palliative care, including communicating the taboo of dying. Kami daripada Unit Perawatan Paliatif PPUSMB ingin mengalukan penyertaan para jururawat dalam program Fellowship Palliative Care Nursing. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan dan ia merangkumi proses pembelajaran dalam talian, praktikal dan juga ujian akhir sesi program. Kami berharap
agar program ini dapat menarik minat para jururawat untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang perawatan paliatif.